Kali ini uji pandu IMAS 7 Premium. Kita cas penuh 99% DC. Dari Go kadar RM30 sekilowatt. Model premium dengan range 410 km WLTE lah. Ikutkan uji pandu kita ni ke UiTM Tapah, pergi dan balik dekat 400 km lebih lah. Kalau ikutkan patutnya boleh pergi dengan balik. Kita try dengan kelajuan antara 110 ke 130 km sejam. Saya dah sampai sepadan antara Selangor dengan Perak ke UiTM Tapah. Punya peratusan nampak tinggi, hampir 23% dah habis. Dah UiTM dan kita terus patah balik. Perjalanan balik singgah di RNR Tapah arah selatan. Ada kebetulan ada KTV keluar, kita terus masuk dalam tu. Sempatlah rehat dalam setengah jam, makan-makan, minum. Tengok cas berapa yang dapat. Kita gerak lagi jalan, tak payah tunggu lama. Gunakan cas EV melalui Jintari Go. Tengok okey, terdapat 55%. Dah setengah jam tunggu, boleh kita gerak semula terus. Bil kedua yang kena bayar dekat RM30 lebih. Ikut sokat masuk Gatri singgah dekat RNR Imina Southbound. Nampaknya 30% je kita guna daripada RNR Tapah ke selatan. 150 km je dengan 30% cas yang kita cas tadi tu. So kita rehat dan kita kejar, dapat juga 30% dan bil pun lebih kurang setengah jam, dekat RM30 juga kena bayar. Dengan cas 56% ni dah boleh sampai ke Putrajaya dan round-round dekat Putrajaya sebelum kita isi balik nanti. Inilah pengalaman bawa Proton IMAS 7 Premium yang paling tinggi lah, 410 km perjalanan range dia. Tapi kita uji nampaknya memang tak dapat. Mungkin kita bawa laju, mungkin kalau bawa 90, 80, 90 mungkin boleh capai pergi dan balik lah. Sebab keadaan ni jalan tak berapa jam, kita pun tekan laju. Nampaknya boleh kita isi 2 kali dah sebelum penuh tu. Isi 2 kali dekat RNR Tapah arah ke selatan dan juga RNR Mina. Kos yang kita tanggung tu kalau campur yang sebelum pergi tu nampaknya dah 120. Macam tak berbaloi pula kan. Tapi kalau kita cas dekat rumah AC mungkin jimat lah. Mungkin kita akan cas 2 tempat je tadi, tu dah lebih kurang dalam RM60 lah macam tu. Cas pun EV tak sama, ada RM40, ada RM3, ada RM20, gantung pada jenis charges yang kita cas tu. Tenaga tinggal 16%, kita cas balik dekat Cyberjaya Event Hall menggunakan jom cas. Ni kali pertama lah kita test kat sini. Dan kita nak ucap juga terima kasih dekat dealer Pronet lah kerana pinjamkan kereta IMAS 7 Premium ni untuk kita uji pandu. Dan perjalanan yang kita gunakan sebanyak 500 km lah dan dengan 2 kali cas. Kereta ni memang besar, selesa dan sedap lah nak jalan satu family. Tapi sesuai untuk jalan bandar lah atau kawasan pergi balik kerja sesuai lah. Sebab kalau untuk jauh tu memang sakit sikit lah. Kalau waiting list nak cas tu berjam-jam, charger pun tak berapa banyak, kereta pun dah start banyak, kereta EV. Itulah pengalaman saya boleh kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan semua sepanjang menggunakan kereta Proton IMAS 7 Premium. Saya nak ucap terima kasih lah kerana menonton video pendek saya ni.